So, kita tambah brokoli. Kita kat sini, kita punya shell out, kita pakai brokoli saja. Itu kita kata, kita nak keunikan dan kelainan pada orang lain. Lagipun, kebanyakannya customer kita kat sini tak suka jagung. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syafiq bin Abdul Razak, salah seorang pengurus dan tukang masak dekat Hitop Cuisine, Kota Warisan. Kita punya waktu operasi daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 12 malam lah. Okay, dekat sini kita memperkenalkan pelbagai jenis menu lah, terutama menu western. Kemudian kita juga ada yang special menu yang selalu customer request dekat sini adalah shell out curry spicy lah. Macam kalau untuk pasta sini most popular salted egg sausage crab pasta, dengan satu lagi chicken chorizo sausage. Hai, saya Firdaus. Saya demi chef di sini. Hari ni kita nak masak chicken chorizo sausage. So, firstly, kita grill di sausage. Chorizo sausage ni adalah chorizo, dia ada spice. Konsep dia adalah sweet and savory. Kita serve with sweet sauce. Chorizo is a American breakfast, from American breakfast punya. So dekat sini kita buat tak se-original American, kita fusionkan sikit dengan cita rasa Melayu. Dia masak chorizo ni sekejap je, 5 minit, sebab segala jenis sosis kan dia pre-cook kan. Dia dah separuh masak. Okey, dah. Chorizo ni kita serve dengan mixed berry sauce. Either dia kita blendkan dia, rasa dia sweet and savory. Lepas tu kita ada mashed potato dan brown sauce. So kita ada garnishing sikit. And some chopped parsley. Alright, that's it. Our chicken chorizo sausage. Okay, next kita nak masak our signature pasta and the best seller pasta dekat Hilltop, sausage crab pasta with salted egg sauce. Okay. Masukkan sedikit chili flake dan sedikit chicken stock. So kita gunakan fresh Japanese clam. Sedikit krim, bagi balancekan rasa dia dengan manis, pedas dan lemak-lemak, creamy. So saya letak sedikit butter untuk finishing. Ni kita punya sausage crab yang sudah digoreng. And then kita letakkan salted egg sauce on the top. Salted egg sauce ni kita buat sendiri ya. From the salted egg yolk, kita bake, kita proseskan dia sampai jadi sos. Okey, siap. This is our salted egg pasta sausage crab. Okay, selain daripada makan dekat sini, pelanggan juga boleh menikmati pemandangan waktu malam, pemandangan daripada atas bukit Hitop Kota Warisan. So tempat ni sesuai untuk bawa keluarga ataupun kawan-kawan. Tempat pun luas. Sini kita terbagi daripada 3 tempat lah. Kita ada bahagian dining area, tempat yang beraircon. Kita ada bahagian open air tapi masih bawa kemah. Kemudian satu lagi kita ada bahagian open garden lah. Untuk sini kita terima pelbagai jenis package. Ada yang nak buat birthday, sambut anniversary. Macam sebelum ni ada juga untuk yang buat wedding pun ada, kita ambil dekat sini. Kita provide makanan tempat dekat sini. Dengan inilah
majlis-majlis corporate jugalah yang kita ada ambil dekat sini lah. Okay, seterusnya saya nak tunjuk kita punya our signature untuk bahagian seafood. Sebab kita kat sini kita ada shell out, ada 3 flavor. Itu pun signature is a spicy curry. The best seller lah. So hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita buat our shell out. Ataupun kita boleh panggil seafood tabu. Okay, ni kita punya special gravy, iaitu spicy curry. Spicy curry bukan biasa buat dia. Cumanya kita ada tambah beberapa ingredient lah untuk bagi dia rasa unik. So kita letak ambil 3 sendok. So kita punya shell out ni kita dah siap-siap timbang. Kita ada udang tiger, kita ada lala, kita ada sotong kaki, dan kita ada seafood gulung ataupun bamboo flam. So ini kita punya standard shell out. Kita ada yang premiumnya kita tambah udang galah dengan sotong besar king squid. Saja. Air tepung jagung dan juga air untuk bagi color kuah tu cantik lah. Okey. So, kita tambah brokoli. Kita kat sini kita punya shell out kita pakai brokoli saja. Ni kita punya shell out spicy curry. Okey, akhir sekali pada penonton semua, siapa yang nak mencuba makanan western dekat sini dengan shell out dekat sini, boleh ramai-ramai datang. Kita lokasi di Hilltop Cuisine Kota Warisan Sepang, ataupun boleh Waze juga ataupun Google Map tulis Hilltop Cuisine Kota Warisan Sepang.